Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Seorang yang perfectionist, Wan. Saya bukan seorang yang perfectionist. Itu hanyalah persepsi yang tidak benar. Saya tahu diri saya, yang hidup ni aku. Tapi orang lain rasa dia lagi kenal saya dari saya kenal saya. Macam mana? Saya bukan perfectionist. Saya seorang yang sedar ruang, sedar hakikat bahawa tak ada kesempurnaan dalam kehidupan ni. Di dunia ni tak ada benda yang sempurna, dik. Tak ada. So, saya tak kahwin bukan sebab saya menanti seorang yang sempurna. Sebab orang yang sempurna tak wujud kat dunia ni. Kau jangan nak berangan lah. Kau pun tak sempurna mana kau nak cari bakal laki kau, bakal bini kau yang sempurna. Kau pun ke laut, kan? Tak boleh. Kita kena sedar diri dan sedar ruang lah. Hakikat tu. Saya nak cari bakal suami saya seorang provider. Saya nak cari suami yang mampu membawa saya menjadi imam kepada saya. Engkau pula macam mana? Cuba tengok cermin tu. Kita kenal diri kita, dik. Awak kenal diri awak macam mana? Awak pun banyak kekurangan. Jadi bila nak cari pasangan, memang jangan berangan lah kau nak cari pasangan yang sempurna. Tak akan ada. Yang sesuai InsyaAllah ada. Yang sempurna tak wujud. Dia cuma ada dalam kau punya imajinasi sahaja. Ya? Dalam dunia kita, alam dunia ni tak ada benda yang sempurna. This is not syurga. Kesempurnaan tu ada kat sana je. Kau jangan berangan. Lambat lagi. Oh? Anak Umi sekolah Zim, nanti dia habis belajar bolehlah masuk Minang ya. Allah. Risau kadang-kadang. Malu dah kita. Tiba. Tak adalah, dia macam ni lah Sebab ramai sangat tanya saya bila nak kahwin. Saya dah single. Sejak saya bercerai sampai sekarang, saya single. Berapa tahun dah? Saya bercerai pada tahun 2000. Lama dah aku bercerai tau. 2018 2018. Sekarang 2025. Masih single sampai sekarang. Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Saya masih hidup, saya masih dikurniakan rezeki dari, orang kata apa ni, cabang yang berbeza. Sebab dalam hidup ni Allah kan bagi kita rezeki, dan rezeki tu ada banyak jenis. Bukannya cinta sahaja. Alhamdulillah lah, kesihatan tu pun antara salah satu nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Faham tak? Janganlah hidup ni nak mencari cinta sahaja. Tidak. Banyak lagi benda yang kita boleh usahakan untuk menjadi manusia yang, orang kata apa, semenggah. Apa? Tak suka perempuan ke? Suka? Ada orang cakap Nazim tak kahwin sebab dia suka lelaki. Gasak engkau lah nak kata apa pun. Tak suka perempuan. Letih macam ni. Nantilah aku post video kat Twitter lah. Abang kau puas hati ke maknya? Janganlah cakap macam tu. Pening lah. Pening di bawah itu. Sabar je lah. Okey lagi.
Ignore je lah. Saya dah ignore dah. Tapi memandangkan tak ada soalan-soalan yang lain yang semenggah, dan soalan itu je yang sering kali ditanya pada saya kupaskan lah. Sebab saya pun tak tahu nak cakap pasal apa. Melainkan korang pun ada topik-topik yang best, yang menarik untuk kita kupaskan, untuk kita lajukan sel-sel otak kita ni. Bukan sekadar gosip saja ataupun benda-benda yang picisan. Mungkin kita boleh borak dan kupas dengan lebih mendalam. Sebab saya sebenarnya seorang yang deep. Tapi susah lah nak cari orang yang boleh borak-borak deep ni. Susah nak cari, tak tahu kat mana. Aduh. Divorce dulu apa cerita? Divorce dulu apa sebabnya, cuba cerita. Dan kenapa pula aku nak kena cerita kat kau? Kau siapa? Kepocinya bawang kecil ni. Kepok je. Kalau depan aku ni, siap kau. Penat dah bercakap. Apa tu? Oh? Nazim kenapa tak nak kahwin lagi? Okey, dia macam ni. Kahwin lagi, topik yang sama lagi. Tak apalah, kita kupaskan je lah. Sebagai manusia, perkahwinan bukan keutamaan saya lagi. Faham? Jelas? Ya, anak-anak murid sekalian, dengar baik-baik. Bagi seorang Nazim Osman, perkahwinan dalam list pencapaian kehidupan saya buat masa ni, dia di tangga-tangga yang kata antara yang bawah-bawah. Dia bukan kat atas. Banyak lagi benda aku nak capai. Okey, itu saya punya perspektif sebagai seorang manusia. Saya tak fikir pasal kahwin. Tak fikir. Faham? Tapi sebagai seorang kan kita dah deep dah. Kan ajal dan jodoh tu kan Allah yang tentukan. Katalah satu hari Allah decide takdir saya akan datang, saya akan ditemukan dengan seorang yang sesuai dengan saya dan saya pun sesuai dengan dia, kahwinlah. Tapi kalau ditanya kepada saya sebagai seorang manusia dan hamba ni, memang aku tak fikir pun pasal kahwin. Faham? Dan antara sebab saya tak nak kahwin, bukan tak nak kahwin, tak menjadi keutamaan ataupun highlight dalam kehidupan saya. Sebab saya pernah berkahwin dan saya dah faham dari kegagalan saya yang lepas, banyak pengajaran yang saya dapat bukan saja sebagai seorang manusia, seorang lelaki, tetapi sebagai seorang suami juga. Dan berdasarkan pengalaman saya rasa sangat malu, dan saya rasa dari segi itu saya pernah gagal dan saya pernah melukakan hati seorang perempuan. Dan saya nak elakkan benda tu berlaku sebab saya tak sanggup. Sebab bekas isteri saya pun seorang yang sangat baik. Yang tak baik tu saya.
Kalau ditanya siapakah manusia terbaik saya pernah jumpa dalam kehidupan saya pun, kalau siapa-siapa tanya, jawapan saya tetap konsisten. Dia dan dia adalah salah satu faktor kenapa saya tak kahwin-kahwin lagi. Sebab siapa yang boleh mengalahkan benchmark dia? Ada ke? Kau rasa kau mampu? Kau rasa kau mampu kalahkan dia? Mampu? Kalau mampu, cubalah. Kalau awak rasa awak seperti dia, awak ada kualiti seperti dia, awak bolehlah try saya. Tapi kalau awak tak ada, tak payahlah. Macam tu je sebenarnya. Lagi satu, sebab apa saya tak apa ni, tak menjadikan perkahwinan itu satu priority. Sebab saya perhatikan juga, saya jumpa ramai orang dalam kehidupan saya yang berumah tangga, dan saya rasa saya rasa daripada saya menjadi seperti itu, baik saya tak payah kahwin. Macam tu. Tapi tidaklah semua perkahwinan itu tidak bahagia. Ada banyak perkahwinan yang bahagia, yang harmoni. Ada banyak. Tetapi sebab apa saya tak kahwin? Sebab itulah saya cubalah elak-elakkan juga. Melainkan Allah akan temukan saya dengan seseorang yang sesuai dengan saya, dan saya pun sesuai dengan dia. Begitu. Rasa? Nampak ni di komen ni. Nampak ni. Saya bertahan 14 tahun walaupun sakit. Buat apa? Kenapa nak menyeksa diri? Kalau tak bahagia, kenapa bertahan? Why? Tapi tak apalah, setiap manusia kan ada perspektif masing-masing. Masing-masing lah. Kalau rasa nak bertahan walaupun tak bahagia, bertahanlah kamu. Bertahanlah. Tapi kalau tak bahagia, why would you do that? Kenalah usaha. Yelah, kalau kau dah usaha tapi tak ada perubahan, buat apa? Move on lah. Walaupun sakit. Gitu. Kerana sayang dan cinta bang, okey, tak apa, kita terima. Kalau dah sayang, cinta, nak macam mana, tahan je lah dik. Walaupun mental dan jiwa kau terseksa, kalau itu yang kau sanggup pertahankan, maka bertahanlah kamu. Tapi kalau dah menjadi pilihan untuk bertahan walaupun tidak bahagia, janganlah pula kau canangkan kepada satu dunia yang kau tak bahagia. Faham? Dan kau yang memilih untuk bertahan dalam ikatan perkahwinan kau walaupun kau tak bahagia, itu pilihan kau, which is okay, valid lah for you. Tapi janganlah kerana itu, bila kau bergaduh dengan lelaki kau pergi viralkan dia ke, ataupun kau cerita, kau canang kat office mate kau ke, kau canang kat kawan-kawan kau buka aib family kau. Janganlah. Dah itu yang kau pilih, kau hadap lah. Kau jangan pula seksa kawan-kawan kau asal jumpa je. Kau tahu tak, laki aku tu kan ni. Kau ingat kawan kau tak pening kepala ke nak dengar masalah rumah tangga kau yang hari-hari benda sama? Dia pun rasa lah. Dia pun rasa macam sama lagi. Asal jumpa kau je malah petaka yang sama. Tak ada ke bila lepak dengan kau kopi-kopi cerita pasal apa benda-benda yang best? Asal jumpa je masalah rumah tangga. Pening tau kawan kau menghadap kau. Dan kau pilih untuk bertahan walaupun kau tak bahagia, kau hadap lah. Itu pilihan kau. Faham tak? Apa tu? Jadi kesimpulannya, sekarang ni dia ni penat nak melayan korang yang asyik tanya soalan pasal kahwin.
Macam tu lah. Tapi tak apalah, dari tu je topik yang kau nak tanya aku kupaskan lah. Memandangkan aku pun tak ada topik lain nak cerita dengan korang. Aku tengah pisang ni. So why not? You listen to my thoughts. Korang kan nak tahu, dia ni macam mana sebenarnya orang dia, macam mana pemikiran dia. Sini aku jelaskan. Nak sangat. Hadam. Dia macam, okay, soalan dia, kalau putar balik masa, abang akan ubah apa-apa tak untuk pertahankan marriage tu? Kalau putar balik masa, abang akan ubah apa-apa tak untuk pertahankan marriage itu? Okay, soalan dia dia macam ni. Once again, setiap manusia ada cara pemikiran masing-masing. Dalam kehidupan saya, tiada berkalau-kalau. It is what it is. Reality, itulah dia. Okay, apa yang kita ada sekarang ni adalah sekarang, at this particular moment. Benda yang dah lepas. Benda yang akan datang, kita tak tahu. We only have exactly sekarang ini, as we speak. Okay, so bila awak tanya kalau ada apa-apa yang abang nak ubah, abang rasa abang nak ubah, tak ada, tak boleh nak ubah. Benda dah lepas, dik. Realistically speaking, there is none that I can do about it. It's the past. The past is the past. We move on and learn. As long as we learn, it's okay. Okay? As we live dalam dunia ni, kau takkan terlepas dari kesilapan. Kau akan muda, kau akan tua kalau nyamuk kau panjang. Yeah. And actually, life is such a beautiful experience. Walaupun sebenarnya dunia ni hanyalah pentas ujian kita, tapi dah Allah tempatkan kita kat sini, it is still a beautiful experience. Regardless sama ada pengalaman yang kita lalui itu pengalaman yang manis ataupun pahit, setiap benda yang berlaku ada sebabnya. Dan kita sebagai manusia, tak semua benda kita kena faham dan hadam, ya? Kalau kau cuba faham semua benda dan hakikat dalam dunia ni, kau akan jadi biol dan gila. Faham? Ada benda in life that we don't need to understand. It is just meant to be accepted as the way it is. Faham tak? Macam itulah. So jawapannya adalah tiada. The past is the past. We move on. And for as long as we learn from our mistakes of past experiences, that's good enough. That's how I see it. Yeah. But we will never forget the pain. We will never forget the pain. Okay, dia cakap, komen dia cakap, but we will never forget the pain. Why would you choose to remember the pain? Why would you choose to highlight and remember, at the same time you carry the burden of feeling the pain all the way sampai kau mati? Why? Why, dik? Dalam dunia ni Allah kurniakan kau banyak lagi nikmat. Kenapa kau nak carry the burden tu, nak rasa sakit tu sampai kau kata susah nak lupakan kesakitan tu? Kenapa kau nak fokuskan kesakitan tu? Allah bagi kau hidup, bernafas pun satu nikmat yang besar, dik. Kenapa kau nak fokuskan pasal pain kau yang dah 10 tahun lepas tu? Kau nak carry sampai kau tua? Why? I don't know, I'm just curious. Tak tahulah. Masing-masing lah, masing-masing. Keringlah tekak kita.
Aku dah diam lah penat ni. Lagi satu, alang-alang kau cakap pasal single tak single, kahwin tak kahwin ni pendapat saya lah Selalu kan kita nampak macam orang komen macam dia ni red flag lah, dia tu red flag lah, dia ni red flag, orang lain semua red flag. Tapi biasanya yang bercakap pasal orang lain ada red flag tu, dia yang ada red flag tapi dia tak sedar. Faham tak? Red flag. Kau pun red flag juga. Sebenarnya tolonglah, tak tahu. Ni sebab tak ada topik lain kan. Dia macam ni. Kita manusia, realistically speaking, tak sempurna. Tak sempurna. Yang maksum tu cuma Nabi je. Kau janganlah rasa macam dia tu teruk lah, si B tu jahanam lah, si C tu macam setan perangai dia. Engkau baik ke? Engkau je tahu kekurangan kehidupan kau, buruk perangai kau. Kau tahu. Jadi kenapa engkau nak kena fokus pasal kekurangan orang lain ataupun perangai orang lain? Kita semua ada perangai masing-masing yang kata apa, negatif. Ada. Kau janganlah kata kau tak ada. Kau janganlah berangan kata tak ada lah, tak ada, mana ada, tak ada. Ya, tak ada macam tu. Hati air bersih. Tak boleh macam tu. Memang dalam kehidupan ni ada manusia yang dia punya toxic level. Okey, macam ni toxic level, ada orang dia punya toxicity level sebagai seorang manusia terlalu tinggi. Yang itu memang kita kena berhati-hatilah. Tapi kalau cakap pasal sama ada manusia, sebenarnya kita semua ada perangai toksik masing-masing. Kau jangan kata orang lain je ada toksik punya traits. Engkau pun ada, aku pun ada. Kau jangan berangan lah yang kau rasa engkau tu baik sangat. Tak boleh. Kita tak boleh rasa diri kita ni baik. Jangan jangan cepat sangat mencari kesilapan orang lain, kekurangan orang lain. Sebab kekurangan kita pun berlambat-lambat, dek. Kita punya perangai pun bukannya semenggah mana, kan? Kita kenal diri kita sendiri. Allah tu lebih tahu perangai kita. Janganlah kau rasa macam hari ni I nak bawa image baik, semua orang nampak I bawa image baik, I lah yang paling baik sekali. Manakala tak. Kau jangan berangan, jangan yakin sangat. Kita tu bila ada kontroversi kan, saya perhati je komen-komen dekat ruang komen, beribu-ribu komen pasal kalau kontroversi orang lain. Bukan main rancak masing-masing Tapi diri sendiri entahlah, dek, semasing lah ya. Macam tu lah. Dia macam tu. Dia macam ni, konsep dia dalam kehidupan kita sebagai manusia ni. Kalau kau nak cari kekurangan dekat orang lain, kau akan jumpa. Kau takkan tak jumpa. Kau mesti jumpa kekurangan dia. Tapi bagi saya, kenapa kita nak kena highlight kekurangan orang? Kenapa kita tak boleh nak highlight kebaikan ataupun kelebihan yang dia ada?
Melainkan dia tu seorang penjenayah lah, yang bunuh orang ke apa ke kan. Itu lain cerita lah. Ini kita cakap pasal orang biasa yang kita jumpa seharian ke apa benda ke, kat online ke apa ke. Kenapa kita tak cuba cari? Dia ni kualiti dia ada juga sebenarnya sebagai manusia ni. Kenapa kita nak cari, nak highlightkan dia punya kekurangan ataupun itulah. Mana-mana macam tu. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, begitulah hakikat kehidupan. Masing-masing ada masing-masing punya cara hidup dan pemikiran. Pandai-pandailah pandai-pandailah nak survive dalam kehidupan ni. Okey lawak, kita nak naik atas. Kita nak keluar kereta dah. Take care, selamat berpuasa. Bye. Jangan tanya lagi bila aku nak kahwin. Nanti kalau aku dah start berbunyi, berdesing telinga kau, aku sekolah kan. Kahwin. Tunggulah petaka. Menyusahkan orang lain nak dengar masalah kau. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.